Sejak lebih 1,400 tahun yang lalu, dinar emas telah digunakan sebagai mata wang utama dalam Islam. Satu dinar ni 4.25 gram, berketurunan 999. Dan nilai ni kekal diiktiraf di seluruh dunia hingga hari ini. Dinar ni bukan sekadar alat pertukaran, tapi juga simbol kekuatan ekonomi. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat dulu, harga seekor kambing hanyalah sekitar 1 dinar. Yang menariknya, hingga hari ini, harga 1 dinar masih mampu beli seekor kambing. Ini bukti bahawa emas menyimpan nilai yang sebenar, tanpa terkesan oleh inflasi, perubahan kerajaan ataupun kejatuhan mata wang, berbanding dengan duit kertas yang nilainya susut setiap tahun. Dinar emas kekal bernilai. Itulah sebabnya ramai pijak pandai, usahawan dan pelabur pilih dinar sebagai sebahagian daripada pandai mereka. Kalau hari ni tuan-puan mula kumpul dinar emas public gold, tuan-puan bukan sekadar simpan logam berharga, tapi membina benteng kewangan yang terbukti kukuh sejak beribu tahun. Jadi, bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama public gold, tuan-puan boleh terus sahaja rujuk video atau klik link bio untuk saya bimbing tuan-puan dalam langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.